Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola FTV. Aku jujur Pak Gahang, ni game yang paling aku tak confident lah. Dan aku dah redha kalau kalah. Dalot kalau main kiri aku okey lagi lah. Dia kalau main kanan dia barai gila. Gol! Gol! Sikit lagi nak gol lah Mat. Mantap. Permulaan yang baik. Lama seni dia tak ada lah padu sangat. Sebab fan MU selalu dikaburi dengan performa buruk Onana. 5 from Isa Mu busuk. Nak donate RM5 nak kata MU busuk RM1 boleh hari habis. Bom kenapa Mu asyik power first half second half barai kena PL? Dia tak juga sebenarnya. Sebenarnya MU ni macam mana? Dia tak power pun. Ada bunyi cengkerik. Yalah dah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, ni sampai mai kat live eh. Mantap dah Azizi Asmidar. Han tengok bola Adam Water tadi macam mana dia buat. Fuang dia angkat bola. Semak dah. Kalau lah MU dapat dah ni. Dari Zazi main baik bagi Onana jadi striker. Okey, MU main okey. Setakat 10 minit ni MU main okey. Cuma Adam Water tu kena hati-hati lah. Dia punya bola tu sekali dapat tengok tadi. Jangan dapat bola tapi sekali dapat tengok dia hantar macam mana. Sudah Zazi. Tunjuk sikit. Kepala kotak hang lah Zazi. Dapat kat Zazi spoil lah tengok. Come on Zazi, please improve lah, please. Tak mau spoil sebab hang Zazi. Dalot pun okey link up play dah. Hang Zazi ngarut tu ya. Come on Dalot. Oi, hang tak ligan Dalot. Keyword tu lah. Jaga Mateta tu. Ui, tengah kosong bos. Tengah kosong. Aku jujur Pak Gang, aku tak confident MU menang game ni. Dan aku nak Liverpool kalah. Tapi aku rasa kalau Liverpool kalah lagi slot kena pecat. Dia macam berdilema. Okay. From Ali bin Kamarul. Hi Solehanim from England, where you from? I'm from Uganda. Huh? Bomo jangan koyak Bomo. Bomo bodoh lah. Aduh, kena kat kuning bos. Bomo rugi lah. Sabar Bang, bila nak buat cabutan bertuah motosikal hari tu, saya dah beli popiah satu bekas. Main mana cabutan betul buat popiah? What you think about this match fan you describe in English please? In this match we can say that Crystal Palace counter attack is very good. Manchester United trying to control the game. Kalau menang game ni boleh enjoy Arsenal Chelsea lagi. Kalau kalah lagi tengok dalam keadaan kesedihan je lah. Number 11 Cam Gampang. Hang benci dah sampai tak mau sebut nama dah. Dia tinggi tapi dia punya ketinggian tu tak digunakan. Bukan tak digunakan, dia tak reti guna. Mantap Shaw. Zazi. Hang lah Zazi. Hang punya tas semua tak guna Zazi. Zazi punya tas semua tak function mat. Geram betul lah aku. Betul lah Zazi. Hang pergi betul lah. Baru tu dia ni lembek mat. Aduh, baik bagi main Maino kat atas. Maino first half dah okey. Zazi dengan Hoyland mana lagi elok sepanjang kat MU? Bagi aku dua-dua tak elok. Amorim nakkan pemain yang macam Zazi, tapi Zazi tiba-tiba bila time Amorim perlukan dia tak boleh main pula. Benar, siapa lagi hebat? Nunes ke Isak lagi hebat? Isak tu kena bagi masa kat dia. Nunes tu memang dah terbukti dah dia punya finishing barai. Butang Zazi. Butang weh. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar, lombol macam keyword dia lombol. Zazi, please prove me wrong Zazi. Han diamkan mulut aku Zazi, please. Palace tak pernah main pakai bas lagi ni. Tapi dia pun press di masa yang tepat. Oh! Bodoh lah siapa dia ni? Yoro. Han tengok ada water. Sedap mak dia main. Bodoh lah Yoro. Dia buat tackle apa? Come on, Lamos. Aduhai. What are you doing Yoro? The fish lah Yoro ni. Yoro. Kalau bolos gol Padang tak sakit hati sangat. Ni
Bodoh Mak Euro tadi. Baik aku tak payah tukar skor tadi. Bodoh lah Lemon ni. Hang lebih kurang dehaya lah penalti hang Lemon. Bila kena ni, hang tengok lah sekejap mood akan down. Hang tengok water tu. Penalti tu sekejap. Dalam kotak nak kasak gila, aku tak faham pasal apa play MU ni. Sedih tengok Liverpool sekarang, rasa boleh comeback balik tak Aku rasa kena ganti coach tu. Euro memang lah barai, tapi game ni aku lagi maki Zerzi tau. Dapat bola kadang mesti select, dapat bola kadang tak pernah lagi elok game ni. 40 minit main tak pernah elok lagi bola dapat kadang. Ada peluang ke mu nak menangi adu? Aku sebelum game aku dah redha lah sebenarnya. Aku siap komen kat IGMU, I'm ready. Hang punya kerusi macam Kim lah dah lot. Astaghfirullahaladzim. Patut bagi Mount striker. Aku rasa bagi masukkan Maino, bagi Mount main striker, bagi Bruno main kat atas, ataupun kalau tak mau bagi Maino main kat atas. Zerzi tu main striker bukan boleh score pun. Fall. Sebab Zerzi punya touch tak di fall lah tengok. Zerzi macam ni Mat. Zerzi, ya Allah. Sakitnya hati aku. Amorim, please Amorim keluarkan Zerzi. Aku dah tak boleh tahan lagi ni. Kalah tak apa. Jangan bagi Zerzi tu main lah. Tolong lah. Masukkanlah Maino ke. Masuk Licha main striker pun aku okey lah. Padang licin ke apa Mat ni? Berapa kali jatuh ni? Butang dah lot dia buat apa? Patut dia boleh shot tu. Dia ingat semak aku nak buat passing belakang macam tu. Han tak minta bola lah Zerzi yang bukan boleh score. MU dah okey dah. Progression ball MU lagi okey game ni kat midfield. Casemiro sedap. Bruno tak sedap sangat. Bukan clueless lah. Janganlah emosi nanti si skor untuk you okey. Hang kelak Zerzi hampir mampu lah. Main macam TAHIKKKKKKZ Najisus Euro hang macam Smalling. Smalling elok lagi. Yang aku kesal lah macam buat karangan tu. Yang aku frust dalam game ni, Amorim still mainkan Zerzi. Adam Walton padu Mat, kalau mu dapat ni sedap tengah main. Dia padu Mat. Aku kata dah, aku tak mau Baleba. Aku tak mau Elliot Anderson, aku nak ada Walton. Game ni Casemiro lagi nampak striker Dredzi. Betul Ero. Dia lagi banyak create chance, dia lagi banyak shot daripada Zerzi lah. Come on Zerzi. Kalau hang diberikan peluang main lagi, tolonglah. Tak minta pun hang dribble macam R9. Zerzi cun. No, Mazraoui masuk buat apa? Zerzi. Gol! Zerzi! Aku dah kata dah Zerzi ni padu dari tadi. Siapa yang kutuk Zerzi tu Abang Mai? Ni dah live tu sekali ada recording kata aku maki dah. Kami maki hang Euro tapi kami nak hang improve Euro. Maguire lah ni pemain paling tenang. Center back. Ya Allah, delete hang buat apa? Dia ingat dia Ronaldo ke apa nak shoot dari jauh kan? Memang dapat fall tu bagus dah lot. Tapi awak hantar passing kat Momo tadi dah lot. Momo kosong tadi passing lah, nak dribble buat apa tu? Dia nak dribble tadi. Ada Chan nak score. 1 from Casemiro, rasa nak buat red card lah, aku dah penat ni. Jangan. Goal! What a goal Mason Mount. Kita menggunakan advantage matahari. Dean Henderson tak nampak Masa ni lah yang aku risau. Please Amorim, main attack, jangan main bertahan. Cari gol, please. Aku tak suka kalau MU main bertahan masa tengah leading. Zerzi, pegang bola. Tu bola hang Zerzi. Okay, Chun. Zerzi, stop Zerzi. From Amorim, dah let ni nak sup Casemiro lah. Bodoh lah Amorim, jangan dah. Aku sayang dah. Mantap Zerzi first time. Macam tu lah main, tadi tak main macam tu. Dah lot perform pula game ni, hari betul. Lawan senang boleh lah menang, lawan senang pula dah. Mana ada senang Palace ni. From Casemiro, kau nak aku keluar sebab sup ke kau nak aku keluar sebab kad merah pilih satu? Jangan dah Casemiro. Aku sayang hang lah. Shoot hang tak pernah nak elok dah lot. Zerzi! 1 from MU, mu masuk gua hari tu sebab nak melawat Liverpool.
Tidak boleh kill the game dah tu. Q Lehan, ada betul ke skor lain tu? Betul. Jangan terkejut, aku pun terkejut lah ni sebenarnya. 2-1 MU tengah leading. Keeper boleh sebagai ni apa, silau. Tapi dia buka dah tu. Lepas bola 2 biji dia buka tu ya. Ai, Mount, cangak bulu lagi. Baru Lica hang baru masuk buat hal lah Lica. Beng doakan saya semoga dipermudahkan jawab matematik esok. Amin, semoga dipermudahkan jawab matematik. Jangan tengok blue malam ni jadi lupa. Alah Bruno, buat cover jatuh tadi, ingat tak tahu jatuh tadi tu. Jatuh tadi dia malu ni, dia malu. Macam Sesko malu sampai keluar tau. Beng nak donate mai ke mana? Tu dah donate dah, jangan buat lawak ni tengah cok ni. Jangan buat lawak lah time-time macam ni. Beng doakan saya esok bertahan hidup walaupun tak siap kerja. InsyaAllah. Semua orang ada masalah masing-masing. Masalah aku lah di MU. Oh! Tiup ref! Yeah! Yes! Yes! What a comeback. What a game second half. So terima kasih yang join. Kita jumpa next live, okay? Assalamualaikum.